wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati barisan hakim, guru-guru yang saya hormati dan rakan seperjuangan saya yang saya banggakan sekalian. Berdirinya saya di sini dengan penuh rasa tanggungjawab untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Asas Keharmonian. Rakan-rakan Malaysia, kita ingin unik dalam satu negara yang berbeza adat, agama serta kepercayaan. Bayangkan jika kita tiada asas yang menyatukan kita, sudah pasti negara ini porak-poranda. Asas itulah yang kita namakan Rukun Negara. Rukun Negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 31 Ogos 1970. Mengapa tarikh ini penting? Kerana ia diisytiharkan setahun selepas peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei adalah tragedi hitam negara yang mencetus akibat salah faham, hasad dan isu ekonomi antara kaum selepas pilihan raya umum. Perusahaan ini mengorbankan nyawa, memusnahkan harta benda dan hampir meruntuhkan keharmonian negara. Daripada tragedi itu, pemimpin negara sedar satu perkara yang kita perlukan satu pegangan bersama. Makalah yang Rukun Negara, tujuan yang jelas untuk mencapai perpaduan lebih erat, memelihara cara hidup yang demokratik dan membina masyarakat yang adil dan progres. Rukun Negara ibaratkan kontrak sosial kita. Ia mengingatkan kita bahawa perbezaan yang bukan dipergaduhkan tetapi dikuatkan lagi. Rukun Negara mengandungi 5 prinsip. Mari kita hayati satu persatu. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menjadi asas moral kita. Negara yang rakyatnya bertuhan pasti menjadi mulai baik. Di Malaysia, masjid, tokon, gereja dan kuil wujud bersebelahan. Ini membuktikan bahawa kita hormat kepercayaan budaya antara satu sama lain. Contohnya, semasa banjir kita dapat melihat pihak kerajaan dan NGO bersama-sama turun padan. Itulah kepercayaan kepada Tuhan yang terjemah dalam bentuk kasih sayang, iaitu saling menolong antara satu sama lain. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja berperanan sebagai payung negara dan simbol kepada perpaduan. Manakala negara pula wajib kita pertahankan. Sebagai seorang pelajar, kita perlu menunjukkan kesetiaan dengan hormat jalur gemilang, menjadikan negaraku dengan penuh bersemangat dan tidak menyebarkan berita palsu yang boleh memecah belahkan negara. Ingatlah, tiada negara, tiada kita semua. 3. Keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi negara. Ia melindungi hak semua kaum. Perkara 3 tentang Islam, perkara 11 tentang kebebasan beragama, perkara 152 tentang bahasa Melayu. Keluhuran bermaksud kita junjung tinggi dan tidak mempermainkannya. Jangan jadikan perlembagaan ini bahan politik yang murahan kita. Keempat, kedaulatan undang-undang. Di sisi undang-undang, semua sama. Menteri salah tetap siasat. Rakyat biasa salah tetap dia buat. Apabila kita patuh undang-undang jalan raya, tidak mengambil rasuah, tidak menipu, sebenarnya kita sedang menjaga kedaulatan undang-undang. Dengan ini barulah wujudnya keadilan dan keamanan. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ini prinsip paling dekat dengan kita. Senyum, menyapa, tolong-menolong, hormat orang tua dan menjaga kedekatan. Di media sosial hari ini, ramai lupa prinsip ini. Menghina, membuli, sedangkan Rukun Negara tidak mengajar kita berbuat demikian, namun ia menjadikan kita bangsa yang bertamadun. Bayangkan jika pemandu Grab, cikgu, doktor semuanya mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Pasti Malaysia ini menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Rakan-rakan, hari ini cabaran yang sangat besar iaitu media sosial. Penuh dengan sentimen perkauman. Budaya luar cuba menghapus jati kita.
jika kita leka 5 prinsip yang saya nyatakan ini hanyalah tinggal lafaz. Jadi, apa yang boleh kita buat? Sebagai pelajar, belajar bersungguh-sungguh untuk membawa nama negara ialah yang terbaik untuk negara kita agar negara lain dapat mengetahui dan kewujudan negara kita. Kesimpulannya, rukun negara tidaklah sekadar 5 baris untuk dihafal dan di masa perhimpunan. Ia merupakan adalah sebuah panduan hidup yang perlu kita amati seharian. Ingatlah, berpegang kepada rukun negara, barulah Malaysia sejahtera. Marilah kita berjanji, saya, anda, kita dan semua menjadi duta rukun negara demi agama, bangsa dan negara tercinta. Hidup Malaysia. Sekian, terima kasih.